Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan tunjukkan cara mudah untuk tukar peranti HLB Connect anda, sama ada anda masih ada telefon lama ataupun telefon lama dah hilang atau rosak. Jom kita mulakan. Buka aplikasi HLB Connect di peranti yang lama, klik login seperti biasa. Bila dah berada dekat paparan utama aplikasi ini, pergi ke menu setting dekat bahagian bawah tu. Okey, dekat sini klik pada app setting, kemudian klik device and notifications. Okey, dekat paparan ni, apa yang anda perlu lakukan adalah hanya klik pada butang remove device. Bila keluar pop-up macam ni, klik OK. Jadi anda dah pun berjaya buang atau remove aplikasi HLB Connect di peranti atau telefon yang lama. Tapi sekiranya telefon lama anda dah hilang atau rosak, caranya anda perlu hubungi HLB Contact Center di talian 0376268899. Jadi anda boleh minta pegawai bank untuk remove atau unbind device lama anda ya. Langkah seterusnya saya akan kongsikan cara install aplikasi HLB Connect melalui Play Store atau App Store anda. Caranya anda perlu buat carian HLB Connect dan pilih HLB Connect Mobile Banking. Tunggu sehingga proses pemasangan selesai. Setelah itu buka aplikasi tersebut. Pilih bahasa, kemudian anda perlu set up aplikasi ini dengan klik continue. Pilih allow HLB Connect to use your location. Okey, dekat paparan ini, sekiranya anda pelanggan yang sedia ada, anda hanya perlu klik sahaja login. Sila masukkan username anda, kemudian klik teruskan. Pengesahan gambar keselamatan, sekiranya dah betul, klik yes. Sila masukkan kata laluan online banking anda. Kemudian klik teruskan. Untuk halaman ini pula, klik pada butang proceed. Aplikasi ini hanya boleh diakses oleh username anda sahaja ya. Klik next. Masukkan nombor 6 digit yang telah dihantar melalui SMS ke nombor yang telah didaftarkan. Kemudian klik next. Langkah berikutnya, sila masukkan nombor kad pengenalan anda sebagai pengesahan tambahan untuk tujuan keselamatan. Kemudian klik teruskan. Okey, bila keluar pop-up macam ni, anda dikehendaki membuat pengesahan kod melalui fail PDF yang telah dihantar ke email yang didaftarkan. Jadi, anda dikehendaki untuk buka email tersebut. Klik pada fail PDF, kemudian klik download. Buka fail PDF tersebut. Okey, bila keluar macam ni, untuk buka email attachment tersebut, anda perlu masukkan password yang telah dihantar melalui SMS di telefon anda ya. Jadi ini adalah kod pengaktifan peranti. Langkah seterusnya, anda perlu kembali semula ke aplikasi HLB Connect. Kemudian masukkan kod pengaktifan peranti tadi di sini ya. Next, klik teruskan. Langkah terakhir, masukkan 6 digit HLB Connect code di sini. Okey, anda dah pun berjaya install aplikasi HLB Connect di peranti yang baru. Anda boleh sahkan sebarang bentuk transaksi dan menerima kad OTP selepas tempoh 12 jam ya. Okey, setakat itu sahaja dahulu untuk perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.